bersedia untuk koyak lah. This is Phuket. Mak Saleh berbagai-bagai negara dia ini memang pantai ni. Tengok dia orang berjemur kan. Itu semua bukan free tau. Abang tu baik tu. Dia boleh cakap, dia boleh explain apa yang ada dekat Patong ni. Bangla Road ni belah kanan ni, yang korang selalu nak pergi ni, Bangla Road lah. Dia lebih kepada jalan jam pula. Kalau kita tengok daripada sini, memang jam lah jalan. Memang koyak lah ni kan. Kalau datang ke sini lah, saya ingat kan, lebih baik kau naik motor tau. Kalau kau naik kereta memang koyak confirm. Sebab semua jalan dia kecil kan. Dan satu lagi, ramai gila pelancong. Pelancongan tu, tempat pelancongan ni dia memang jam ni. Ramai, sangat-sangat ramai. Korang tak tahu lah macam mana nak handle dengan kereta. Dengan motor pun saya rasa macam berat tu. Sebab tu datangnya dengan motor, jangan datang dengan kereta. Macam-macam ada jual ni, baju-baju, topi-topi. Jalan ni macam ni geng. Jalan ni kecil macam ni lah. Aduh, letih tu. Ni baru kereta, motor kecil geng. Motor skuter kecil. Kau bayangkan motor tu berat-berat. Memang rasa koyak lah. Bersedia untuk koyak lah. Saya rasa macam, tapi memang seronok kan, tak seronok. Cuma korang tak ada tempat lah. Maksudnya korang nak pergi dengan kereta tu memang tak ada tempat lah. Ni dia orang punya tutut ni besar ni. Dah lori 3 tan lah ni. Semua tengok naik motor. Kena nak pergi ke Patong Beach ni, dia jalan yang satu ni je. Tapi memang sumbat lah. Serius saya cakap, sumbat gila lah. Korang tengok, dia ada bar, dia ada restoran yang makan seafood ni. Orang akan rasa macam, menyesal datang sini dengan kereta. Macam tu lah. Atau seorang rasa okey dengan, rasa dia suka datang dengan keadaan macam ni, okey je. Tapi macam saya rasa macam agak seram sikit kan kalau korang datang dengan kereta. Sebab accident ni, sini saya rasa dah 3 kali lah saya nampak accident. Yelah, sini jenis orang bukan ni tau, foreigner kenapa panggil. Dia foreigner ni, dia banyak jalan, dia bawa motor ikut suka dia je. Nak banding dia dengan orang Thailand, saya rasa dia orang lagi teruk lah sikit. So korang kena berhati-hati dengan foreigner ni, orang luar ni. Mungkin dia orang rasa dia orang kebal, dia rasa tak kisah bawa motor macam dia orang punya tempat ni. Macam kalau saya berhati-hati lah sikit. Pasal bahaya geng. Kita je lah kot nak kongsi kan. Sampai jalan ni sampai dekat Patong. Nanti kita tengok lah apa yang menarik, kita akan sambung. So jom, ini tempat parking motor. KTM kan, KTM Duke. KTM Duke 200. Masalah ni sewa KTM. Mantap kan, tapi kalau KTM ni tempat dia ni, cuma letih lah main gear. Dia keindahan dia macam ni. Phuket ni. This is Phuket. So crowd gila, memang crowd gila bandar dia. Aduh, macam dah dekat Bukit Bintang lah. Gila lah bang. Memang ramai lah manusia kat sini. Mak Saleh berbagai-bagai negara ada. Care your eyes. Aduh.
Dia orang ikut suka dia orang, dia nak pakai macam mana pun. Dia seronok kalau sini saya ingat dia lebih kepada kau jalan kaki je. Contohnya kau orang dah berhenti sini, ini kau jalan kaki je. Macam ni tengok cantik. Dia dinosaur park. Dia tak tahu kat mana parking ni. Ni belum sampai patung lagi. Dah macam ni lah jam ni. Saya belanja korang lah kan sebelum korang datang. That's why you must planning lah about nak datang sini kan. Nah, ini pantai dia orang lah. Oh yo, ini banyak penguin tu. Ini memang pantai ni. Tengok dia orang berjemur kan. Dia orang memang suka berjemur. So kalau kau nak pergi jalan pantai, nak view, ini tempat dia. Macam kita orang ni nak jemur benda je. Kita orang ni orang Melayu pun nanti hitam kalau jemur sini. Tapi tak nampak lah. Bagus lah tak nampak. Dia ada je korang. Datang sini kena beranikan diri. Kena beranikan diri. Kena kental lah kan. Sebab korang tanggung sendiri. Saya tak nak belanja korang pasal benda ni nanti. Ini dah sampai lah. Ini belum lagi patung beach apa semua ni. Ini baru pantai ni yang salah satu tempat yang di mana korang boleh tengok Mak Saleh berjemur. Aduh, tengok. Itu semua bukan free tau. Mungkin diorang ada bayar lah. Payung diorang berapa kos saya tak tahu. Tapi tempat di mana Mak Saleh suka lah. Hello. Epic lah tempat ni. Memang full house lah, summer day kan. Dia datang sini semata-mata nak berjemur. Jalan kaki tak pakai kasut pun ada. Itulah, welcome to Thailand ni. So video ni panjang sangat, lebar. And then mungkin nanti kita akan buat satu video yang lain pula lah kan. Mak Saleh suka lah, memang Mak Saleh suka lah. Kita orang tak ada apa. Ini just saya belanja view je pada korang. Okay geng, kita jumpa nanti. Jimatkan bateri, konten nanti panjang-panjang, nanti susah nak edit tu. Aduh, agak seram. Seram lah. Bye. Okay geng, so nak cari 7-Eleven jap, beli air kejap. Sini banyak air tapi makan ni susah ni. Nak makan ni, saya nak makan sebenarnya. Ni halal restoran. 7-Eleven tak ada kawasan ni. Saya nak makan tu. Apa boleh nasi goreng ke apa ke. Ni apa, SS Seafood. Nak makan ni. Nasi goreng yang sedap ni. Okey dah, nanti kita sambung balik. Saya tengah cari nasi ni, kat mana ada nasi halal. Ini dah macam Arab-Arab pula. Kalau kena macam apa, masakan panas sedap juga kan.
GPS? GPS. Okay geng, so lepas kita makan kedai ni, bagus lah. Kedai pun bagus. Bagus, kafe halal dekat dengan Rombot ujung sekali Betong Beach ni. Lebih kurang macam tu lah. So korang nak pergi ke mana ni, Bangla Road ke apa benda lalu sini lah, saya pun tak tahu lah. So dekat sini je kedai makan dia. Makan pun harga tak mahal mana, murah. Parking pun boleh parking depan ni ataupun side di sebelah tepi. Ada juga tempat pelancongan. Kalau korang nak tanya abang tu baik tu, dia boleh cakap, dia boleh explain apa yang ada dekat Patong ni ataupun dekat Phuket ni. So yelah, saya pun pusing-pusing tengok bandar. Kalau ada benda menarik saya sambung, kalau tak ada kat kita habis dekat ni. Nanti kita sambung esok lah macam mana trip kita kali ni kan. Saya pun tak tahu lah, memang sangkut macam ni jam. Okay lah, kita jumpa lagi. Bye bye, jom. Ya geng, ini apa dalam betul-betul Phuket Center lah ni. Macam-macam lah ada. Massage tak massage semua ada. Kita orang pun first time ni datang sini. Memang ramai gila orang. Ni keadaan nak malam lah. So korang boleh jalan-jalan lah, walking street kan dekat sini. Jadi banyaklah tempat korang boleh pergi waktu ni lah. Nanti dia orang tutup awal ni sebenarnya. Dia orang bisnes tutup awal. Pukul 10 tu dah clear lah. Yang tinggalnya bar lah, itu lah bar, tempat massage mungkin lewat lah. Yang lain semua clear. Macam-macam lah ada kat sini kalau korang. Tapi seronok lah kalau boleh duduk hotel kat sini kan. Korang jalan kaki je, tak payah macam kita orang nak kena jalan kaki, apa nak naik motor kan, nak kena tinggal motor, ingat helmet lagi. Itu je lah kekurangan dia duduk luar. Tapi duduk luar ni tak sakit kepala lah. Duduk sini memang sakit kepala. Pasal korang kena apa panggil, kena struggle kan nak datang sini. Ok lah, kita jumpa nanti. Tengok apa menarik kita sambung. Kita just pusing-pusing sini tengok. Inilah Bangla Road. Bangla Road ni belah kanan ni, yang korang selalu nak pergi ni, Bangla Road lah. Wi nak pergi mana Wi? Wi mau pergi mana? Ini dia punya apa nama, supermarket lah, mall dia orang yang paling besar lah. Macam-macam lah ada kat sini geng. Saya pun nak cakap pun tak boleh. Okay geng, saya jumpa Vespa geng. Tengok dia naik 3 dah. Memang terbukti yang Vespa ni kuat ni. Sikit lagi. Dia punya tayar dengan apa, dengan dia punya body tu, part tu sikit lagi nak sangkut lah. Tengok dia orang bawa. Aduh, nice lah. Sini pun boleh parking awi. Tapi pantai lah, tak ada hal lah, parking je. Orang tak kacau lah. Orang pun semua tinggal helmet je. Neng Roy, bunyi Neng Roy. Ayo. Stadium of Phuket. Start 9 p.m. Start 9 p.m. Ladies and gentlemen, welcome to Phuket. Okey geng, dah sampai bilik. Itu sajalah untuk kali ni. Hop in, nak masuk tidur dah. Oh, jalan jam gila. Memang struggle lah. Kalau next time kalau nak datang lah, dia kena ada masa yang lebih lah. So jom kita jumpa lagi. Bye bye.
jalan ni cantik kan, jalan ni balak-balak kan. Saya ingat tak pernah lah saya jumpa jalan balak-balak kiri kanan macam ni. Okey geng, saya dah sampai negeri China.